Dialah insan yang kita raikan hari ini, seorang guru, seorang pembimbing dan seorang yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raga demi anak bangsa. Dengan penuh rasa hormat, marilah kita bersama-sama mengimbau perjalanan hidup Cikgu Muhammad Sukri bin Ghani. Dilahirkan pada 23 Mac 1966 di Hospital Besar Kuala Terengganu. Bapanya Encik Ghani bin Mat merupakan seorang tukang kayu dan ibunya pula Puan Wan Sebanung binti Cik merupakan seorang suri rumah. Beliau telah dibesarkan di Kampung Losong, Panglima Perang, Kuala Terengganu. Beliau merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan minat dalam seni pertukangan dan seni lukis. Beliau memulakan persekolahan rendah di Sekolah Kebangsaan Losong. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian menengah di SMK Tengku Bariah dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kemudian, beliau meneruskan pengajian menengah di SMK Sultan Sulaiman bagi tingkatan 6. Kerana minat yang mendalam dalam bidang perguruan, beliau telah menyambung pengajian di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuantan semasa beliau bertugas sebagai guru sandaran. Beliau telah berjaya menggenggam sijil perguruan Option Music pada tahun 1995. Cikgu Sukri pernah menyambung pengajian dalam B.Ed Tasso di Open University Malaysia. Beliau pernah bertugas sebagai guru sandaran di 5 buah sekolah selama 6 tahun, iaitu dari tahun 1987 sehingga 1992. Semasa dalam perkhidmatan, Cikgu Sukri bin Ghani telah berkhidmat di 2 buah sekolah. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Puan Maria binti Deraman pada 26 Ogos 1993. Hasil perkongsian hidup yang penuh bahagia ini, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata yang menjadi kebanggaan keluarga. Nurul Syahira, Muhammad Faiz Hakim, Muhammad Hafiz Adli, Muhammad Haziq Fahmi dan Muhammad Harish Aiman. Sepanjang beliau bertugas sebagai guru akademik, Cikgu Muhammad Sukri telah menunjukkan prestasi cemerlang sehingga dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 4 kali. Di bawah kepimpinan Cikgu Sukri sebagai penolong kanan co-curriculum, aktiviti sukan, kelab dan unit beruniform berjalan lancar. Beliau memastikan murid aktif, selamat dan cemerlang. Bimbingan dan motivasi beliau turut meningkatkan prestasi co-curriculum serta kejayaan sekolah. Sesungguhnya, perjalanan hidup beliau sebagai seorang pendidik bukan sekadar satu kerjaya, tetapi satu amanah yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan komitmen. Bertahun lamanya menabur bakti, mendidik tanpa jemu, membimbing
tanpa lelah. Hari ini menjadi saksi kepada sebuah penamat yang indah. Jasa dan pengorbanan Cikgu Muhammad Sukri bin Gani akan terus terpahat dalam ingatan dan kekal hidup dalam setiap kejayaan anak didiknya. SKPKI dalam kenangan, kemesraan berpanjangan, segala bakti yang dicurahkan tak mungkin dilupakan. Sungguh indah alam persekolahan, tuntut ilmu pendidikan, semua tetap dalam ingatan. Ku ingat sepanjang zaman. Kini tiba masanya, saat ketika kita berpisah. Rindu rakan seperjuangan ketika bersamamu. SKPKI dalam kenangan, tetap dalam ingatan. SKPKI dalam kenangan. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan dan rahmat yang berpanjangan bersama insan tersayang. Selamat bersara dan selamat melangkah ke fasa kehidupan yang baharu. Jasamu dikenang, budimu disanjung selamanya.